serupa dengan fak munafik ni. Fak munafik begitulah. Nampak kita. Dia panggil pada zahir tu nampak dia panggil beriman. Nampak dia panggil turut Nabi. Tapi batin dia tak seturut sikit pun. Ni fak zanadikah ni. Nampak kita? Fak munafik. Betul? Fak pura-pura dalam agama Islam. Fak zanadikah. Faqad qila innahum wada'u 14. Maka sungguhnya kata ke, yakni kata ke oleh ulama. Wada'u ada yata innahum naifai akan bahwasanya fak zanadikah tu wada'u buat adih lah, buat reka lah, itu makna terbuat lah, buat adih maudhu' lah oleh mereka itu fak zanadikah 14 alfa hadisin, 14,000 hadis. Ya buat ya reka fak zanadikah ni 14,000 hadis, banyak 14,000 ni. Tidak tipu ke? Apa dia kata ni hadis Nabi ni. Padahal apa hadis ujar reka diri. Tu dia panggil fak zanadik.